Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita buat algebra lagi. Dan seperti biasa, kita akan mulakan yang paling mudah asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey baik. Jadi 3 tambah y sama dengan negatif 9. Jadi kita nak buat apa? Tinggalkan y seorang-seorang, jadi pindahlah 3. Okey, jadi ini dalam keadaan tambah lah. Okey, jadi pindahlah 3, kita dapat apa? Y sama dengan negatif 9 tambah 3 pindah jadi tolak 3. Jadi dapatlah y sama dengan negatif 12. Okey, saya dah. Lepas tu pula 3y sama dengan negatif 9. Okey, 3y tak berbeza dengan yang ni. 3 dengan y ni antara dia tak ada tambahan, jadi dia darab. Jadi pindahlah 3. Dapatlah y sama dengan negatif 9 bahagi 3. Dapatlah y sama dengan, okey, sebab darab pindah jadi bahagi, jadi dapatlah negatif 3. Negatif 9 bahagi 3 dapat negatif 3. Okey, lepas tu y tolak 3 sama dengan negatif 9. Okey, jadi nak tinggalkan y seorang-seorang, pindah 3 sekali dengan negatif. Pindah jadi apa? Y sama dengan negatif 9. Tolak 3 pindah jadi tambah 3. Dapatlah y sama dengan negatif 6. Okey, settle. Okey, dan bahagian ni pula ialah y per 3 sama dengan negatif 9. Okey, jadi nak tinggalkan y seorang-seorang, pindahlah 3 ni ke atas. Dapatlah y sama dengan bahagi pindah jadi darab. Okey, dapatlah y sama dengan negatif 27. Okey, settle. Okey, tak habis. Tapi tak habis dekat situ, kita buat ini. Okey, kita buat apa? Contoh 2y tambah 3 sama dengan 6. Okey, jadi nak buat macam mana ni? Kita kena buat apa? Seperti biasa, iaitu tambah tolak, jumpa darab, bahagi, pindah mana dulu, tambah tolak dulu. Jadi ini darab, ini tambah. Okey, jadi pindah tambah dululah. Dapatlah 2y sama dengan 6 tambah 3 pindah jadi tolak 3. Dapatlah 2y sama dengan 6 tolak 3 dapat 3. Okey, lepas tu pindah 2 pula. Dapatlah y sama dengan 3/2. Okey, settle. Okey, itu saja. Okey, lepas tu macam dulu lah kalau nak buat macam ni. 2 bracket y tambah 3 sama dengan 9 lah. Okey, macam mana pula? Okey, dia ada dua cara. Kita buat cara pertama dulu. Kita pindahkan ini ke sebelah. Okey, sebab ni darab kan? Darab. Lepas tu pindahkan sebelah jadi bahagilah. 9 bahagi 2. 9 bahagi 2. 9 bahagi 2 lah. Darab pindah jadi bahagi. Okey, lepas tu pindah 3. Dapatlah y sama dengan 9/2 tolak 3 lah. Tambah pindah jadi tolak. Okey, jadi kita dapat y sama dengan 6. Dapatlah 3/2. Betul tak? Betul lah, 3/2. Okey, settle. Okey, itu cara pertama. Okey, cara yang kedua, kita buat macam ni. 2 bracket y tambah 3 sama dengan 9. Okey, cara kedua ialah kita kembangkan. 2 darab 1y dapat 2y. 2 darab positif 3 dapat 6. 9. Okey, lepas tu kita buat macam biasalah. Tambah tolak, jumpa darab, bahagi, pindah, tambah tolak dulu. Sini darab, sini tambah. Jadi pindah ni dululah. Dapatlah 2y sama dengan 9. Tambah 6 pindah jadi tolak 6. Dapatlah 3. Okey, lepas tu pindah 2 pula. Dapatlah y sama dengan 3/2. Okey, kan samakan jawapan dengan yang ni. Okey, settle. Okey, tapi macam mana pula kalau macam ni? Okey, kalau 2y tambah 3 sama dengan 9y. Okey, jadi seperti biasa kita akan kumpulkan y dengan y. Yang bukan y dengan bukan y lah. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Dapatlah 2y. Positif 9 pindah jadi negatif 9y. Tambah 3 pindah jadi tolak 3. Negatif 3 lah. 2 tolak 9 dapat negatif 7y sama dengan negatif 3. Lepas tu kita pindahkan negatif 7 ke sebelah. Dapatlah y sama dengan negatif 3 bahagi dengan negatif 7. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat positif 3/7. Sebab negatif-negatif cancel out. Okey, settle. Okey, lepas tu macam menolak kalau yang ni. 2 bracket y tambah 3 sama dengan 9y. Okey, pun sama jugalah. Kita kaedah pertama ialah pindahkan 2 dulu.
Dapatlah Y tambah 3 sama dengan 9Y per 2. Okay, lepas tu kita kumpulkan Y dengan Y, yang bukan Y dengan bukan Y. Jadi kita boleh, nak senang, kita pindah je Y ni ke sebelah. Jadi kita dapat 3 sama dengan 9Y per 2 tolak 1Y. Okay, jadi ni kan dah tak ada Y, ini pula Y. Jadi 9Y per 2 tolak 1Y, guna kalkulator je kita akan dapat 7 per 2 Y. Okay, betul, nak tinggalkan Y sorang-sorang macam mana? Okay, pindah bawah dulu, pindah ni atas, dapatlah 3 darab 2 sama dengan 7Y. Jadi 3 darab 2 dapatlah 6. Okay, sama dengan 7Y. Lepas tu pindah apa pula? Pindahlah 7, dapatlah 6 per 7 sama dengan Y. Okay, settle. Okay, baik. Okay, macam mana kalau kita guna cara kedua? Okay, kalau guna cara kedua, iaitu 2 bracket Y tambah 3 sama dengan 9Y. Okay, kita kembangkan dulu, iaitu 2 darab Y, dapatlah 2Y. 2 darab positif 3, kita dapat positif 6. Okay, lepas tu kita kumpulkan Y dengan Y, bukan Y dengan bukan Y. Jadi pindah ni pun boleh ke sebelah terus. Dapatlah 6 sama dengan 9Y tolak 2Y. Jadi 9 tolak 2 dapatlah 7Y. Okay, lepas tu buat apa? Pindah 7, dapatlah 6 per 7. Pun boleh juga. Okay, settle. Okay, faham Okay, ingat dia punya turutan. Okay, tapi macam mana pula kalau macam ni? Okay, sekejap 2 bracket Y tambah 3 per dengan 3 sama dengan 9Y. Okay, macam tu lah. Okay, yang ni kan satu pecahan. Okay, jadi kita pindah ini dulu, warna atas. Jadi dapatlah 2Y tambah 3 sama dengan 9Y darab 3. 3 ni. Okay, jadi kita kembangkan lah. Okay, 2 darab Y, 2Y. 2 darab 3 dapat 6. 9Y darab 3 dapat 27Y. Okay, lepas tu kita kumpulkan Y dengan Y, yang bukan Y dengan bukan Y lah. Ni pun pindah sini pun boleh juga. Dapatlah 6 sama dengan 27 Y tolak 2Y. Sebab sini positif pindah jadi negatif. Dapatlah 6 sama dengan 27Y tolak 2Y, iaitu 27 tolak 2 dapat 25Y. Okay, lepas tu buat apa? Pindah sebelah. Dapatlah 6 per 25 sama dengan Y. Okay, okay, faham Okay, ingat dia punya turutan. Lepas tu apa lagi? Okay, itu je kot. Okay, rasa setakat itu saja dulu. Kita berhenti sini. Jumpa lagi video akan datang. Jangan, kalau nak kelas boleh. Assalamualaikum.